Betul ke simpan RM100 di Public Gold boleh dapatkan gold bar ataupun dinar yang macam ini? Di Public Gold serendah RM100 pun kita dah boleh menabung emas melalui akaun Emascap. Akaun Emascap ni adalah kaedah yang paling mudah untuk kita dapatkan gold bar ataupun dinar seperti ini, ataupun nak keluarkan dinar macam mana dekat tangan saya ini pun boleh. So, persoalan sekarang, adakah simpan RM100 terus boleh dapatkan gold bar ataupun dinar macam ini? Jawapannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita tengok 1 gram hari ini bersamaan RM622. So, untuk dapatkan gold bar 1 gram macam ini, kita perlu kumpul gram hingga capai 1 gram di akaun. So, dah boleh keluarkan emas 1 gram gold bar seperti ini. So, berapa kali kita perlu simpan untuk dapatkan 1 gram macam ni? Tak kisah berapa kali sekalipun, asalkan bila dah cukup 1 gram dalam akaun, terus boleh withdraw gold bar 1 gram seperti ini. Akaun Emascap ni sangat fleksibel. Bila-bila boleh sahaja top up. Ada RM100, boleh je top up RM100. Ada RM500, boleh je top up RM500. Ada RM1000 pun boleh je top up RM1000. Sangat-sangat mudah. So, bagi yang nak menabung emas bersama di Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya, step daftar akaun Public Gold atau klik di bio saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.